belum tentu. Walaupun ayah kita meninggal, mak kita meninggal, suami kita meninggal, dia banyak harta. Harta dia memang banyak. Duit simpanan dekat bank 1 juta. ASB setengah juta. Simpan duit kat tabung haji suku juta. Tanah bereka-eka, kita 5 biji. Homestay 6 biji. Saham lagi. Ya, memanglah kita sebagai waris, memang kita ada hak untuk mewarisi daripada harta pusaka yang bapa kita tinggalkan atau suami kita tinggalkan. Tetapi kalau kita belajar faraid, harta si mati ni yang telah jadi harta pusaka, sebelum kita nak bahagikan kepada waris yang berhak, kita waris wajib selesaikan dulu hak-hak si mati. Di antara ni lah yang ramai orang mungkin tak perasan ialah selepas jenazah ayah kita, suami kita, mak kita dikebumikan, hak-hak si mati yang nak kita kena uruskan ialah antara ni lah hutang dia dengan Allah, dengan manusia. Itu semua kita nak kena selesaikan dan dibayar menggunakan harta siapa? Harta si mati.